Guys, hari ni kita nak buat penukaran bateri untuk Hilux Rogue Hilux Rogue 2.8 diesel. Kita nak tukar kepada bateri Nanex 12 volt 50 Ah. Okey, kita check dulu dia punya CCA. Okey, ini dia punya CCA Kita check yang sekarang punya. Okey, 680 CCA. 680 CCA. Bateri masih okey lagi, tapi dia nak tukar bateri kepada bateri Nanex. Ada setengah kereta dia. Okey, ini untuk bateri Nanex kita check dia punya CCA. Okey, 1018 CCA, lagi tinggi daripada yang sebelum ni lah, 660. Okey, kita nak tengok lepas kita pasang ni macam mana. Okey, sekarang kita dah pasang bateri Nanex 12 volt 50. Okey, nampak sekarang kita cuba start. Kita try 3-4 kali start lah. Okey, sekarang kita cuba start Okey, nampak. Toyota Hilux Rogue 2.8 6 liter diesel. Okey.